Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Perak sejahtera 2030. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Tuan Haji Amiruddin bin Ansar Tajuddin, yang Dipertua Dewan Perniagaan dan Perindustrian Melayu Perak dan seluruh ahli jawatan kuasanya, yang berusaha Encik Kesiwan Anak Lelaki Munusami, Presiden Dewan Perniagaan India Perak, yang dihormati sahabat saya Datuk Lim Sibut, Vice President MICCI. Saya sebut sahabat sebab setiap kali saya jumpa dia makin tinggi. Yang berusaha Encik Chua Kelin, Pengurusi Federation of Malaysian Manufacturing atau FMM Perak, Wakil-Wakil Dewan Perniagaan Melayu dan Dewan Perniagaan Cina Perak, Pengurusi-pengurusi NGO, Ketua-ketua jabatan, rakan-rakan media, tuan-tuan, saudara-saudari yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tengah hari ini sama-sama kita dapat menghadiri majlis perasmian penutup Mesyuarat Agung kali ke-13 Dewan Perniagaan dan Perindustrian Melayu Perak serta majlis jamuan Hari Raya Aidilfitri 2026. Kita biasa puasa sebulan, raya pun sebulan, tapi masih ada beberapa kad jemputan lagi. Dia panggil majlis pelajak raya. Dia lebih daripada bulan Syawal, dia kata majlis pelajak raya. Okey, itu kelebihan kita setiap tahun. Begitulah keadaannya, dan kita menyambut Syawal, dan kita harapkan dia bukan sekadar majlis makan-makan, tapi majlis untuk kita berhimpun, kita bersuka, kita berpuasa. Orang kata mata berpandangan, budi kedapatan, dari mata turun ke hati. Jadi majlis-majlis kerajaan seperti ini adalah majlis yang memberi ruang kepada kita untuk hadir, bersalam-salaman, saling memberi senyum, bertanya khabar, dan kita saling sokong-menyokong antara satu sama lain. Itulah semangat Aidilfitri sebenarnya. So, tuan-tuan dan puan, majlis ini juga menjadi kesempatan terbaik untuk kita melihat semula peranan masing-masing dalam memastikan sektor perniagaan terus berkembang. Lebih-lebih lagi ketika ekonomi dunia berdepan cabaran yang semakin kompleks. Dalam kita meraihkan Aidilfitri, kita juga perlu melihat realiti semasa yang sedang dihadapi. Dunia hari ini berdepan ketidaktentuan yang semakin kental, termasuk konflik di Asia Barat yang melibatkan Iran, Amerika Syarikat dan Israel yang memberi kesan kepada ekonomi global, khususnya apabila berlaku gangguan kepada rangkaian bekalan tenaga dunia. Ramai orang beri jari kepada Donald Trump, Benjamin Netanyahu, kerana katanya yang menjadi pencetus pada perang. Tapi selalu tepat saya jumpa orang ramai sebagai Menteri Besar, pengurusi jawatan kuasa keselamatan negeri. Saya memantau, menerima laporan daripada pihak berkuasa tentang suasana keamanan dan kedamaian di negeri Perak dan juga di Malaysia. Selalu saya sebutkan, kita tidak boleh rasa selesa kerana katanya tak ada
Netanyahu ataupun Donald Trump di Malaysia yang nak berjejak perang, it is wrong. Saya katakan dalam poket tuan-tuan ada Donald Trump, wanita dalam handbag tu ada Netanyahu. Buka handphone, jumpa dalam WhatsApp tu. Dalam WhatsApp tu macam-macam makin hamur. Dalam WhatsApp itu macam-macam ajakan kepada kebencian, macam-macam fitnah ada. Tuan-tuan, secara insaf bila saya ingatkan diri saya, kita tak perlu tunggu Netanyahu mari serang kita. Kita tak perlu tunggu Donald Trump mari mengadu domba kita. Cukuplah dalam handphone ini. So, berhati-hatilah. Jangan bakar handphone tu lah. Mahal tu. Handphone dalam poket saya tu mahal. Tetapi saya follow semua ni. Saya pun ada banyak kumpulan WhatsApp juga. Kumpulan WhatsApp pertama, saya, isteri dengan 8 anak dengan 7 menantu. Untuk ditimbul. Campur cucu 25 bagi HP. Itu satu kumpulan WhatsApp. Kemudian datang kumpulan WhatsApp yang kedua, kumpulan WhatsApp kawan-kawan sekolah rendah, kumpulan WhatsApp kawan-kawan sekolah menengah, kumpulan WhatsApp kawan-kawan universiti, kumpulan WhatsApp exco kerajaan negeri, kumpulan WhatsApp Barisan Nasional, kumpulan WhatsApp UMNO, kumpulan WhatsApp ketua-ketua jabatan, banyak. Oh, kadang-kadang kita ikut cerita dalam WhatsApp itu, masuk dalam Facebook, begitu rapuh sekali fitnah yang menjadi-jadi, adu domba, ajak kepada kebencian. Dalam WhatsApp itu, di ujung itu ditulis, sila forward WhatsApp ini kepada 10 orang lain. Jika tidak, 5 saat dari sekarang handphone akan meletup. Dengar handphone nak meletup kalau Kadri forward simply hantar. Maka ajakan kepada kebencian, tak puas hati, maki hamun tu mula-mula kepada 10, kepada 10 lagi jadi 100, kepada 10 jadi 1000, 1000 kepada 10, 10,000, kepada akhirnya tak sampai sejam jutaan manusia dan mati. Sekarang ni saya sedang camping. Tuan-tuan yang ada kumpulan WhatsApp, pagi-pagi selepas solat subuh, buka WhatsApp tu. Pertama tu WhatsApp tu keluarga kita, bagilah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah doakan supaya kita dalam bulan ini sentiasa mendapat perlindungan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah doakan agar kita menjadi pemaaf. Mari kita menjadi pendamai. Elakkan diri daripada menjadi pembuat fitnah atau mengajar fitnah. Kita doa. Atau kalau 10 tak orang. 10 kali 10 kali 10, sejuta orang dapat semua itu doa tentang kebajikan dan kebaikan. Kan lebih baik. Saya sebut ini sebab segala perkataan, segala ayat-ayat dalam WhatsApp group yang mengajak kepada kebencian itu memudahkan kita untuk digaduh. Dalam dewan ni, Tuan Haji Amiruddin, kalau ada yang datang ni suami isteri yang dah 50 tahun berkasih sayang, anak 12, cucu 57, Umar dia berkasih sayang, cinta dia antara suami isteri tak boleh lawan lah. Datang tadi barangkali naik motosikal, isteri peluk, suami lari belakang. Sampai ke dewan ini, kalau tuan-tuan rasa nak mencerai beraikan dia, boleh. Boleh. Bagi selai kertas. Ni. Saya datang bagi satu pen. Tanyalah palu saya palu. Sayang, dia 50 tahun, itulah seorang isteri aku yang aku ada. Daripada hari pertama sampai sekarang tak pernah sedikit pun rasa nak marah kepadanya. Kalau kita nak jadi syaitan, kita nak jadi penjahat, kita kata maklum bukan maksum, ada kelemahannya. Maklum tulis sikit je. Apa kelemahan maklum? Maklum tu memakan ajakan syaitan itu. Dia pun tulis pen.
Dia kata kepada makhluk, kulit kadut. Kadut ni orang tadi kata apa? Ikut kepada kadut. Kadut lah. Dan 80 makhluk tu mana tak kadut. Rambut beruban. Rambut beruban pun boleh. Tak pandai masak. Oh, gigi rumah pun boleh. Lalu aku sedar sebab disuruh mencari kelemahan. Jumpa ada tulis itu memang jumpa. We are not perfect. Kita jumpa makhluk sama kita hasut makhluk saya makhluk. Oh, makhluk itulah. Hidup aku selama-lamanya makhluk kata. Sayang aku bukan makhluk. Tapi kita jahat. Takkanlah. Makhluk ni bukan perfect. Mesti ada kelemahan dia. Tulis. Makhluk pun tulis. Bongkok 3 makhluk. Kepala botak pun tulis. Akhirnya ada 10-12 kelemahan makhluk yang makhluk tulis. 20 kelemahan makhluk yang makhluk tulis. Kita lebih jahat lagi, tukar. Kertas yang makhluk tulis katakan makhluk itu bagi makhluk baca. Kertas yang makhluk katakan makhluk bagi makhluk baca. Apa jadi? Kalau tadi datang naik musuh tahu belum eloknya balik saya lagi makhluk kata makhluk balik dulu. Aku balik ya. Malam ini bercerai-berailah kedua suami isteri yang bercinta-cinta berpuluh tahun lamanya hanya kerana pasukan syaitan suruh mencari kelemahan. Of course kita akan jumpa. We are not fair. Datuk-datuk tuan dan perempuan, kalau dalam dewan ini maklum dan maklum dah sebulan dah tak bertegur siapa. Bulan Ramadan tahulah detik takut jadi tak bertegur lah. Kenapa sebab apa? Maklum suruh buat kuih goreng, maklum buat perjalanan, maka tak bertegur siapa dah sebulan dah. Tuan-tuan nak mendamaikan dua orang suami isteri yang dah sebulan tak bertegur siapa. Mari kali berasingan, maklum datang berasingan dengan maklum. Tak bertegur siapa. Kerana nak meraih kejemputan balik raya, dia datang berasingan tapi tak bertegur siapa. Tuan-tuan nak mendamaikan mereka berdua, boleh. Kaedah yang sama. Kertas putih dengan pensel, bagi kepada maklum, suruh maklum tulis kebaikan maklum. Bagi kepada maklum, suruh maklum tulis kebaikan maklum. Maklum pun tengok, walaupun awak berkelain 50 tahun dah kahwin dengan dia, tulis, maklum tulis. Kulit putih pakai telur dikupai. Tuh, walaupun pedok tapi tulis. Rambut ikan mayang, wangi, pandai masak, shoot, I love you. Maklum tulis. Maklum pun tulis. Segak berdaya, handsome, kacau, gagah perkasa, I love you. Maklum tulis. Tukar macam tadi, maklum baca apa kebaikan yang maklum tulis tentangnya, dan maklum baca apa yang maklum tulis tentangnya. Tuan-tuan kalau datang tadi perasingan, balik nanti maklum penuh maklum dari belakang pada betul. Malam ni lampu tutup awal. Satu buat. Walaupun saya bergurau analogi ini, just nak ingatkan kita, termasuk orang bercakap ini, jangan galak sangat mencari kelemahan orang, kerana kita semua pun ada. Kalau itu dapat dipegang tuan dan puan, maka insya-Allah apa pun yang kita hadapi, kita akan dapat bersatu hati untuk mencari kaedah dan cara terbaik mengatasinya. Itulah sedikit sebanyak pesanan saya. Saya janji dengan ini tadi nak cakap-cakap pendek saja sebab nak makan. Tapi untuk maklumat saya dengan Abang Malik ni, kami dia dari Madrid lah, di Madrid di sekolah kebangsaan Syekh Muhammad Al-Qabawi di Rumah. Saya merasakan satu bangunan dia. Pokoknya Allah tu anak dekat kepada kelas nanti pegang. Jadi kami makan lah. Mana buat? Tunggu nak makan di sini.
sini pula. Baik, sedikit saja ucapan saya lagi. Saya cuma nak ingatkan kita bahawa keadaan perang itu walaupun jauh daripada kita, tetapi dia sudah sampai kesannya kepada orang Malaysia. Adakah tidak? Pemain-pemain industri, kuari, pembalap, pembinaan dah buat saya semua dah stop production kerana kebanyakan kenderaan dia menggunakan diesel, yang guna bulldozer, yang guna traktor, yang guna excavator, semua ni lori, semua ni menggunakan diesel. Dan mereka semua mengadu kepada saya bahawa ni ada perjumpaan bersama-sama dengan PM, memberikan khidmat kepada Menteri dan Ketua Menteri. Saya menyuarakan masalah itu untuk melihat, sebab kata saya kalau mereka di stop production, kalau kuari tak pulau batu, pengusaha pasir tak kuari pasir, bukan sahaja dia rugi, pekerja tak dapat gaji, state pun tak dapat royalty. Kalau state tak dapat royalty, bermakna state pun akan satu. Saya tak beritahu kepada DPN supaya lihat perkara ini, supaya kita menyeluruh, kerana ramai orang yang terkesan. Dalam konteks Malaysia, ketidaktentuan ini turut memberi kesan kepada ekonomi domestik serta keyakinan pasaran, sekaligus menuntut kita untuk lebih bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Saya rasa orang-orang yang lama berpengalaman, ini bukanlah krisis ekonomi pertama yang kita hadapi. Kita pernah hadapi 1998 semasa George Soros, kejatuhan nilai wang ringgit. Kita juga biasa menghadapi krisis COVID-19, dan semua itu mengajar kita bagaimana kesabaran, kecekalan dan kesatuan hati diperlukan untuk menangani masalah ini. So, saya ingatkan diri saya dan kita semua beri kepercayaan kepada kepimpinan yang sedia ada, kerana kita akan cuba sekali upaya menangani masalah ini untuk membolehkan semua pihak yang terkesan supaya tidak sampai kita keguluran, supaya jangan sampai kita jatuh miskin yang menyebabkan akhirnya kita menjadi sangat-sangat derita. Jadi, tuan-tuan dan puan, saya anjurkan supaya sempena dengan majlis Aidilfitri ini, kita semua akan menjadi orang yang lebih cekal dan lebih kreatif. Contoh, selepas COVID-19 kita tengok ramai orang berniaga secara digital. Maklum ambil nasi lemak di kampung pun pandai jual nasi lemak dia secara online. Bila? Sebab COVID-19 tidak membenarkan kita berjumpa. Dia datang kreatif, datang aktiviti itu bila kita berhadapan dengan krisis dan keadaan yang sukar. Jadi sebab itu, jangan terlalu panik, tetapi hendaklah menjadi lebih kreatif supaya itu dapat mengatasi masalah. Don't be too emotional, jangan terlalu beremosi yang dia tidak membantu apa-apa. Dalam ucapan saya bersama Yang Amat Perdana Menteri semasa dia datang ke Perak minggu lepas, saya berucap kepada orang ramai yang hadir dan termasuk saya sendiri, kita tidak boleh mengatasi krisis ekonomi dengan cara beremosi. Tidak boleh. Kita tak boleh mengatasi sebarang masalah dan konflik dengan cara membenci antara satu sama lain. Tak boleh. Dan jangan menuding jari kepada orang lain. Satu falsafah menunjukkan waktu kita tuding jari kepada orang lain, sebenarnya ada 4 jari menuding balik kepada kita. Tapi orang Malaysia ni dia berbudi bahasa, dia tak tunjuk dengan jari tunjuk. Bila tanya siapa yang salah, dia tunjuk dengan ibu jari. Oh, pokoknya dengan ibu jari dan 4 jari. 4 more fingers, I'll show it back to you. 4 jari kembali kepada kita. So please, jangan terlalu emosional, beremosi. Kita faham semua orang ada masalah, semua orang akan berhadapan dengan masalah ini. Tetapi berilah kepercayaan untuk kerajaan pusat dan kerajaan negeri pimpinan saya. Setiap hari Rabu kita ada musyawarah exco, last week kita ada musyawarah. Kita membincangkan tentang bagaimana kita perlu bersiap siaga
untuk berhadapan. Jika krisis ini berpanjangan, of course kita perlu ada pencegahan semula bajet. Contohnya, jika ia berpanjangan, kita perlu ada kaedah-kaedah untuk mengekang. Saya pergi ke Putrajaya, Menteri Pertanian sebut Kementerian Pertanian sekarang berusaha untuk mengajak orang ramai kembali kepada buku hijau Tun Razak. Dia tunjuk buku. Saya kata di Perak ni aku jenuh dah pegang balik. Bila saya jadi Menteri Pertanian juga saya jadi Exco Pertanian dulu, saya dah jual satu idea. Tanam apa yang kita nak makan, makan apa yang kita tanam, lebihnya jual. Sebab pengalaman saya kecil-kecil dulu, bahkan boleh ada orang yang sama nasib dengan saya. Tak kira masa itu komunis, pegang jualan komunis. Zaman itu darurat, sekejap menekap view macam-macam. Tapi kita tak ada masalah, kita tanam padi sendiri. Saya boleh tanam padi. Tanam padi sendiri, boleh cucuk tanam sendiri, boleh baja sendiri, boleh hambat korocia, boleh ketam padi, boleh jemur padi, boleh lesuk kaki, dapat beras. Boleh. Di benak saya ada kolam ikan, dalam kolam tu ada ikan kalui, puspa mungging, ikan haruan, ikan keli. Ada di kebun di benak saya ada pokok kacang tanah boleh buat pecah, ada pucuk batu pasti ada. Ada pokok ubi, pucuk ubi, ada ubi kayu, ada ubi keledek, ada macam-macam. Itu pengalaman. Bila lepas Covid, saya katakan tanamlah apa yang kita nak makan, makan apa yang kita tanam, lebih itu boleh jual. Supaya whatever happen in the world, bila berlaku perang-perang ni, sekarang ini kita bergantung harap makanan kepada sumber-sumber luar. Sekarang nasib baik, sekarang sudah tanam bawang. Dulu terjun bawang daripada India. Tetapi membuat masalah kita ni ialah, saya fahamlah lepas kami orang yang takut dikta sekarang sudah tak apalah. Tapi takkan ciri-ciri burung pun kena dikedai. Sebab saya pernah tanam serai. Saya pernah jadi pembangkang tahun 2008, tak ada kerja. Untuk tanam serai ke Amerika, jual serai pernah. Tuan-tuan buat. Jadi Kerajaan Negeri 2014 sudah bincang bab ini. Jika ia berlakukan, orang Perak pun kena bersiap siaga supaya tanam makanan-makanan yang bermasa singkat, sawi, petola, kacang panjang, telur, this one boleh tanam sendiri depan rumah kita. Satu hari saya terus tambah yang ini depan satu pekan prajurit. Saya kata ada pantun yang menjadikan orang Malaysia malas bertanam, iaitu sehari serempak benang. Pantun itu asalnya sehari serempak benang, lama-lama menjadi kain asalnya. Tapi ada orang ringkas, sehari serempak benang, beli lagi senang. Itu tak tanam tu. Saya tahukan prajurit. Jadi, ni mandu ni. Satu hari saya cakap pada seorang bangun, Dato' Si nak jawab pantun. Pantun apa? Beli panah dari Vietnam, tanah macam mana tanah? Dia bagi alasan. Walhasil saya pergi Singapura, melihat Singapura bukan tanah macam kita. Saya tengok flag Singapura tu, dia ada satu jawatankuasa community plan itu menentukan tiap-tiap depan rumah ada 3 pasu. Pasu rumah pintu 101 tanam 3 benda, cili, tomato, kacang beri. 102 tanam 3 benda lain lagi. Yang tempoh masa harvest dia lebih kurang 21 hari. Akhirnya dia baca trade. Rumah 101, rumah 102, 103 dia baca trade barang-barang makanan. So dia tak payah lagi kedai dia cari segala serai, segala timun. Benda tu ada di tanah di kalangan komuniti. Jumpa tu Singapura. Bagaimana orang Singapura dia tak bergantung sangat untuk makanan asasi ini kepada yang diimport. Sebab import ni of course, kalau barang tak ada, semua belajar ekonomi, di supply and demand, barang tak ada tapi keperluan tinggi, so harga akan naik. Itu adalah membuat saya masukkan bahawa
kita monitor dan kita bersiap sedia. Tadi saya cakap di depan sekolah, kini pun saya tetap cakap benda yang sama. Sebab tadi Tuan Yang Nurdin sebut tentang bagaimana kerajaan negeri perlu undang-undang negeri. Barangkali saya bersebut tempat lain, minta maaf, ini saya tak ulang kerana saya memerlukan sokongan Datuk-Datuk Tuan-Tuan dan Puan. Selepas COVID-19 saya kita bangunkan negeri ini, saya bangunkan atas nama Pelan Perak Sejahtera 2030 dengan tagline dia Perak Makmur Rakyat Sejahtera. Tujuan saya ialah untuk memastikan orang Perak ini ada pekerjaan tetap. Pengalaman COVID-19 mengajar saya derita kita kerana waktu itu ramai orang Perak yang balik kampung menganggur kerana tak ada pekerjaan. Ramai orang usahawan yang buat karipap, buat kesimpuan, buat kesimpuan, buat apa nama merupu kolek sebab COVID-19. Now kita menggunakan tagline itu, kita bangunkan negeri kita, ada 5 nok pertumbuhan yang sedang berlangsung. Satu yang dah pasti tuan boleh tanya waktunya balik. Bila saya katakan saya bangunkan Perak Selatan, Batam Padang dan Mok'alim sebagai hub otomotif. Kita ada Photo City, now syarikat Proton telah tutup production dia di Shah Alam. Semua aktiviti pengeluaran kereta Proton dibuat di Photo City. Semua 10,000 pekerja dia berpindah ke Proton, bawa bersama keluarga dan anak-anak dia, menjadikan Mok'alim dan Proton itu sekarang sudah ramai orang. Dan kita tahu banyak budak, banyak garam, banyak orang, banyak olahraga. Maka di Mok'alim sekarang ini rumah menjadi lebih mahal dan bermacam-macam lagi. Dan kita sedang bangunkan daripada Batam Padang itu ialah hub otomotif. Syarikat Geely yang menjadi rakan kongsi kepada Proton nak melabur 32 bilion ringgit lagi nak bangunkan sebuah universiti Geely dan 22 buah backdoor. Sebab syarikat Proton ni hanya dia buat body Proton dan engine Proton. Dia tak buat seat, dia tak buat lampu, dia tak buat steering, dia tak buat apa nama rim, dia tak buat tayar, dia tak buat meter. Semua itu kena ada backdoor. 32 bilion ringgit laporan dengan membuka peluang 10,000 lagi peluang pekerjaan. So, tuan yang terlibat dengan pengurusan ini jangan masa itu kamera atau MP bercakap retorik now. You can go now to see what is happening now di Proton. And then saya sebutkan bahawa apabila seorang duta Eropah daripada Belgium datang kepada saya, dia tengok Lumut Port, dia nampak sungai Dinding itu sama dengan sungai di Belgium yang dipanggil Port of Antwerp, pelabuhan Antwerp di Belgium. Dia kata sama itu, dia ajak kita berkolaborasi dengan Lumut Port untuk kita wujudkan satu urusan yang lebih besar. So kita datang dengan idea namanya Lumit atau Lumut Maritime University, Bandar Pelabuhan Maritim Lumut. 25 tahun kita nak bangunkan dia dengan pelaburan 72 bilion ringgit dengan sokongan daripada EU, Kesatuan Eropah yang sudah pun membiayai 10 juta ringgit kepada kita. Dan kita sedang memulakannya. Ada 7 lumit, 5 lumit di Banjul, 2 lumit di Bakar Datuk, 2 lumit sedang berlangsung sekarang, termasuk satu yang dibangunkan oleh Petronas Batam RGT3 untuk dia membekalkan gas ke utara sebenarnya. Baru ni dijumpa saya Datuk tolong cari 2,000 orang wireless, 2,000 orang tukang welding sebab dia nak buat terowong. Mana aku nak cari 2,000 orang? Dia nak segera. Itu contoh bagaimana pekerjaan itu mendatangkan, bagaimana pelaburan itu mendatangkan peluang pekerjaan. Datang Malakot, dia kata dia dapat tadi sambung, dia dapat license baru untuk IPP dia pun nak berlaku lagi di situ. Itu lumit 1 sampai lumit 7, ada 2 lumit di Bakar Datuk. Tuan-tuan dan puan, baru minggu lepas ya,
di IKMF. Datuk Seri Raja Dr. Zabri datang bawa bersama kumpulan Kementerian PPDN. Kemudian berikan diri dengan naik presiden dan profesor. Maka telah kita tunjukkan tapak yang cawangan Universiti Pertahanan Malaysia UPNM di segala untuk memenuhi cita-cita lebih. Dan ada pelbagai lagi universiti dan kolej-kolej swasta yang akan dibina di maju untuk memenuhi tujuan lebih yang dilakukan. Satu hari dalam tahun 2023 saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ada di Proton. Dia mesti kata saya itu hari Jumaat, besoknya dia nak membentang bajet 2024. Dia mesti kepada saya apa dia bilang antara. Saya kata state dia mahu tolong cari, kalau bukan state dia carilah mana-mana antara yang kita boleh mengambilan. Dia nak buat, dia nak hadiahkan Perak sebuah taman perindustrian berteknologi hijau, tapi itu nak sebelah utara. So akhirnya kita dapat apa yang dipanggil GIG, Kementerian Integrated Green Industrial Park di atas tanah S33 bagi memenuhi permintaan pelabuh-pelabuh di Penang yang dalam bidang E&E tak cukup tanah untuk dibangunkan bangunan baru, nak expand dia punya bisnes ikan sini jumpa PM. So kita setuju. Now GIG tuan-tuan dan puan, ada pulau hidup kerja di situ, dan kita ada di Perak di kita ni Silver Valley Technology Park, dan yang baru ialah Perak Halal Industry Park di Deki, Perak ni yang sedang dibangunkan di sebelah Tol Deki. Tuan-tuan, saya tambahkan ini supaya Tuan Haji Abidin dan rakan-rakan dalam di rakan-rakan kita dalam Dewan Perniagaan Cina, India dan sebagainya ini untuk melihat dan membantu supaya bila ada industrial park yang banyak ini, pelabuh-pelabuh dan datang. Mei ini saya akan pergi ke Shanghai di China. Datang bawa pelabuh, of course lah pelabuh-pelabuh ini akan memerlukan kerjasama dan bantuan sokongan daripada local industry players. So dia tak boleh berasingan kerana tak memberikan apa-apa kepada kita. Sekurang-kurangnya ada janji hari Rabu, belum ini hari kami buat tadi, hari Rabu Duta Korea Selatan datang jumpa kita pun juga menawarkan pelabuh-pelabuh daripada Korea datang pelabuh dalam bidang REE yang sedang kita bangunkan sekarang. Karena sekarang itu saya nak gambarkan tuan-tuan yang puan tentang apa yang sedang Perak buat sekarang, dan kita harap ia tidak akan terjejas walaupun kita sedang berhadapan dengan krisis di Asia Barat ini. Saya harap dia tak akan terjejas kerana sebahagian pelabuh datang sebelah Asia, dia tak terjejas sebelah sana. Jadi kalau kita dapat dibuat, kita harap peperangan di tempat lain akan menjadikan pelabuh datang ke Malaysia, dan Perak adalah merupakan salah satu daripada destinasi kita. Itu saja doa saya. Saya ucapkan terima kasih hukum saya. Tahniahlah, syarat telah selesai. Tak ada apa-apa pertandingan. Katakan tadi kalau tak ada pertandingan, fokus kita ialah bagaimana untuk membangunkan dan menjayakan Dewan ini. Tuan-tuan, Kerajaan Negeri menawarkan bantuan dan sokongan kepada tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bekerjasama. Itulah ucap saya. Kita maaf banyak kalau kasar bahasa. Seperti masa raya ni, ucap selamat raya, Aidilfitri, dan mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang akan beragam industri diteruskan oleh